alaika yasir. Allahumma rabbi tamim bi khair amma ba'. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak Selusah pimpinan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita diberikan keizinan oleh Allah taala untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati majlis ilmu kita ini. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung perbincangan kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazi, juzuk yang ke-18, menyambung pada masalah yang ke-151. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraati. Qal, masalah kasihkan seorang yang Islam kerana Allah Ta'ala itu bagaimana ia? Yang kita kata yang Nabi SAW sarankan untuk kita kasih orang Islam kerana Allah. Macam manakah caranya yang kata kasih kerana Allah tu? Sebab hadis Nabi SAW dalam masalah yang ke-149 kata Nabi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman. Iaitu kata Nabi SAW 3 perkara. Siapa yang ada padanya 3 perkara ini, nescaya didapati dengan sekalian itu akan kemanisan iman dan kesedapannya. Ada 3 benda ni, dia boleh buat 3 benda ni, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentulah di sana dia akan rasa kemanisan dan kesedapan iman dia. Nak cerita sedap tak sedap iman ni tuan-tuan, dia tak boleh nak cerita. Orang yang dah rasa kemanisan iman, dia akan rasa sedap ada iman ni. Iman yang kuat ni dia akan rasa macam mana hidup kita ni tenang, nak buat ibadah pun rasa seronok. Nak buat maksiat rasa tak terasa pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita sedap tak sedap ni, kita kena rasa dulu. Kena tahu dulu. Kan? Barulah boleh kita tahu macam mana rasanya kemanisan dan kesedapan iman itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi 3 perkara itu, salah satunya ialah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu siapa yang ada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih suka kepadanya daripada barang yang lain daripada keduanya. Maknanya dalam bab cinta, dia cinta pada Allah dan rasulnya itu lebih daripada perkara-perkara yang lain. Maknanya menjadi keutamaan dalam hidup dia Allah dan juga Rasul. Kan nombor 1. Yang kedua kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang keduanya bahawa kasih ia akan seorang saudaranya yang Islam itu, tiada kasih ia akan ia melainkan kerana Allah. Dia sayang kepada saudaranya itu, yang seagama itu, dia sayang macam mana? Sebab apa? Caranya macam mana? Iaitu kerana Allah. Jadi hak tajuk ni, yang inilah yang akan kita bincang malam ni. Nak sayang kerana Allah Ta'ala tu macam mana? Kita semayang kerana Allah, kita reti. Puasa kerana Allah, kita reti. Kan? Buat haji, buat umrah kerana Allah, kita reti. Kan? Sebab tak mau bagi orang tengok, tak mau orang puji, tak mau orang kata kita baik, bukan nak mengharapkan pujian manusia dalam ibadah, maka kita kata itu adalah ikhlas kerana Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab bersaudara, dalam bab berkawan, kita sayang pada saudara kita ni kerana Allah. Ikhlas itu dalam persaudaraan ini macam mana tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata musannif rahimahullah, bermula kasih akan seorang kerana Allah Ta'ala itu
yakni kasihkan dia kerana ia menjunjung perintah Allah. Satu, kita sayang kat dia sebab apa? Sebab dia ni jenis orang yang jaga perintah Allah. Sukarlah saya berkawan dengan dia sebab apa? Oh, sebab dia ni jenis kaki semayang. Kalau berjalan dengan dia, Allahu Akbar, kejap-kejap, kita ni dah dekat Zuhur ni, kita monti semayang dulu kot. Kan? Duk kejap jalan, nak dekat masuk asar ni, kita semayang dululah kot. Kadang-kadang dia pula jadi reminder kat kita. Ni bang dah semayang ke belum? Dia siap tanya kita, dah semayang ke belum ni? Tak semayang, memang masuk semayang tu. Nampak macam lewat ni, kalut-kalut tadi, dah semayang tak? Dia jadi reminder pada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sayang kepada dia sebab dia ni jaga perintah Allah. Dan kawan yang hak jenis macam ni lah kita kena cari, tuan-tuan. Kawan yang macam mana yang boleh kita ni duduk dengan dia tu, kita ni jadi rajin nak buat ibadah pada Allah. Dan dalam masa yang sama, kita jadi malu untuk langgar perintah Allah. Ada kawan yang macam mana, tuan-tuan, kita kawan dengan dia, kan? Kita kawan dengan dia ni, dalam beribadah kita ni, Allahu Akbar, suka. Kalau duduk dengan dia ni memang terjagalah diri kita ni. Bak semayang, kita jaga percakapan, kita jaga nak bergurau lebih kurang. Kita pun dok makan minum, kita jaga dengan elok. Waktu kita jaga elok. Sebab apa? Sebab kita duduk dengan dia. Dan maksiat pun kita elok. Kan? Tak merapu, tak bergurau lebih, jaga ibadat, jaga itu, jaga ini. Sebab apa? Sebab kita berkawan dengan dia. Ada kawan yang jenis macam mana? Kawan yang mana kalau kita kawan dengan dia terbalik. Buat maksiat pula jadi senang. Kan? Nak mengumpat orang, duduk dengan kawan ni. Kalau tak mengumpat, dia tak mau kawan dengan kita. Kan? Kena duduk dengan dia ni, kena gelak banyak, kena mengumpat orang, kena kata kat orang, kena itu, ini dan sebagainya. Baru dia suka berkawan dengan kita. Kita pun duduk dengan dia. Pi tumpan sekali. Bila pi tumpan sekali, kita ni kalau tak mengumpat pun, kita jadi orang tukang dengar. Sama tak? Lebih kurang je, tuan-tuan. Kita mengiyakan ar-ridha bil maksiati maksiyah. Redha dengan sesuatu maksiat itu merupakan maksiat. Sebab nak mengumpat ni, dia tak boleh mengumpat seorang. Mengumpat ni kena ada 2 orang paling kurang. Kan? Seorang tukang mengumpat, seorang tukang dengar. Kan? Hak tukang dengar saja pun dapat dosa, hak mengumpat lebih lagi. Tambah-tambah kita pula pi top up ke atas. Pi tambah pula ke atas, tuan-tuan, lebih kurang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan hak jenis kalau kita duduk dengan dia ni, jadi rajin, jadi suka, jadi tak malu untuk bermaksiat. Hak ni kurang-kurangkan. Jauhkan diri, elokkan diri kita. Bukan kata sampai putus sahabat, dok. Kan? Sebab kalau boleh kita ni tarik dia ke arah yang lebih baik. Tapi kalau diri kita ni tak kuat, tuan-tuan, duduk dengan dia ni, kita yang terpengaruh, kita yang rosak, kita yang jadi buat dosa, maka kurangkanlah untuk bergaul dengan orang yang seumpama ni. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kasih akan dia itu kerana menurut perintah Tuhan. Kerana dengan sungguhnya Allah Ta'ala suruh kita berkasih-kasihan. Sama-sama Islam, disebabkan orang-orang Islam itu semuanya saudara pada kesatuan agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bab bersaudara, orang Islam ni sememangnya dicipta ataupun dijadikan hidupnya macam mana? Bersaudara. Sebab tu disifatkan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, yashuddu ba'duhu ba'dha kal bunyan. Seperti mana binaan, seperti mana bangunan. Kita tengok masjid ni. Ini bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, menguatkan salah satu, masing-masing menguatkan di antara satu sama lain. Tiang kuat, dinding kuat juga. Lantai kuat juga, bumbung menguatkan juga. Tak boleh tiang kata akulah sebab adanya bangunan ni, sebab ada aku. Tak jadi bangunan kalau tiang saja. Kena ada dinding. Ada dinding kata sebab akulah jadi ada bangunan. Tak. Kena ada bumbung. Kalau tak ada bumbung panas, orang tak masuk juga. Maka ada bumbung. Bumbung kata akulah sebabnya tengok jadi nampak macam masjid. Tak. Lantai kata aku, kena ada juga. Jadi masing-masing sebenarnya menguatkan di antara satu sama lain. Maka kita orang Islam ni sifatnya begitu.
Kan? Yang walaupun dari sudut kedudukan sosial kita ni mungkin ada beza. Yang ni kaya, yang ni miskin, yang ni susah, yang ni pangkat besar, yang ni tak ada pangkat, yang ni tak ada kerja, yang ni kerja elok, yang ni gaji besar. Semua itu hanya status sosial. Semuanya itu ialah ada peranan dia. Ya, ada peranan dia. Imam kalau kita di masjid ni ada peranan dia. Dalam organisasi masjid, imam ada peranan, nazir ada peranan, timbalan nazir ada peranan, bendahari ada peranan. Kan, Tok Bila ada peranan, Tok Siak ada peranan. Semuanya itu ialah satu perkara, satu pertubuhan yang menguatkan di antara satu sama lain. Maka orang Islam nak jadi kuat, dia mesti berada di bawah kesatuan Islam. Dia mesti berada di bawah naungan Islam. Letak Islam itu nombor satu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah akan jadi kuat. Tapi kalau kita letak benda lain selain daripada Islam, payah. Bergaduhlah tuan-tuan. Letak benda lain sebagai matlamat hidup kita, letak benda lain sebagai ideologi kita selain daripada Islam, kita letak dalam kepala kita ni, maka ia tidak akan menguatkan diri kita. Sebab apa? Sebab inilah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Nabi bila hijrah, Nabi bawa agama, Nabi bawa Islam. Bila mana Nabi bawa Islam, kuat tak umat Islam Madinah? Kuat. Daripada bergaduh sebelum tu jadi elok, daripada perang sebelum tu jadi elok. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bawa Islam. Bila bawa Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, menguatkan kekuasaan umat Islam di Madinah. Yang sebelum tu umat Islam lemah dari sudut ekonomi, yang sebelum tu umat Islam lemah dari sudut politik. Semua itu dikuasai oleh golongan Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka nak bina persatuan, kesatuan umat Islam ini caranya macam mana? Mestilah berteraskan kepada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak disuruh kita ni kasihkan seorang Islam itu kerana budinya pada kita. Bukan kita ni tak sayang kat dia, kasih kat dia, hormat dia. Sebab apa? Sebab dia pernah berbudi pada kita. Dia pernah tolong kita waktu kita susah. Memanglah hak tu orang buat baik, kita balas yang baik. Tapi bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata itu. Kita kasih, kita sayang kat dia tu sebab apa? Sebab dia ni jaga agama. Kan? Jaga perintah Allah, maka kita kasih dan kita sayang dia. Bukan sebab dia ni pernah bagi kita ni pertolongan, ataupun dia ni tolong kita ni apa dia? Tolong bantu anak kita boleh masuk universiti. Ataupun apa-apalah dia bagi bantuan kat kita. Kan? Kita pun berbudi, dia pun berbudi dengan kita pun berbudi balik dengan dia. Bukan sebab itu tuan-tuan. Ya, nak dapat fadilat yang ni. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala lagi, atau kerana kayanya. Kadang-kadang kita ni cari kawan. Nak kawan hak macam mana? Cari kawan hak kaya. Kan, kalau hak miskin tak mau kawan. Hak ada harta, Allahu Akbar, tak kenal mana pun mengaku kawan. Saya dengan Datuk Seri tu kira macam ni. Kan? Entah-entahlah kawan tu kaya. Kalau hak jenis hak tak apa nak ada harta ni, siapa dah tau, macam tak apa nak ingat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada harta. Sebab tak ada kepentingan diri kita. Bila ada kepentingan, ada harta, ada pangkat, ada jawatan dan sebagainya, maka kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kawan tu baru bagi salam, kita kata kawan dah. Kadang-kadang baru boleh salam, kita kata kenal dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Bahkan kalau dia tak kenal kita pun, kita usaha untuk perkenalkan diri kita. Sebab apa? Sebab ada kepentingan diri. Dia ada jawatan, dia ada pangkat, dia ada harta. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan ini yang disebutkan oleh agama kita, oleh Nabi SAW untuk kita dapat kemanisan iman. Dan kerana besar pangkatnya, hak ni lagi dahsyat lah. Kerana besar pangkat. Sebab apa? Sebab dia ni YB. Sebab apa? Sebab dia ni Exco, dia ni menteri besar, Perdana Menteri. Yang ni kita nak kawan sangat. Sebab apa? Sebab jawatan dia besar. Nanti kita susah-susah apa, dia boleh tolong kita. Kan? Hak ni orang suka sangat berkawan.
Sebab tu kawan nak rapat, duk keliling dengan orang-orang yang macam ni biasanya akan ada kepentingannya. Bukan kata semua, tapi biasanya akan ada kepentingan. Dia kawan bila kawan ni ada kuasa. Bila tak ada kuasa jadi macam mana tuan-tuan? Dia akan lupa selupa-lupanya. Dia akan tinggal setinggal-tinggalnya. Sebab tu kita ni waktu kita ada jawatan, ada pangkat, jangan sombong dengan orang. Jangan sombong dengan orang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang ni kadang-kadang datang pada kita ni kerana apa? Kerana jawatan kita je, kerana pangkat kita. Waktu kita tak ada tuan-tuan, orang tak hormat pun, orang tak datang pun kat kita. Jadi kalau kita ni nak orang sentiasa hormat kita, orang pandang mulia pada kita, jangan sombong waktu kita ni ada jawatan. Ya, waktu kita ada pangkat, jangan sombong. Sebab apa? Sebab bila jawatan kamu ditarik, kamu dah turun jawatan, ketika itu orang tak pandang sedikit pun pada kamu. Tuan-tuan boleh tengok kan, benda ni berlaku dalam masyarakat gitu. Bukan kata tak ada, ada yang berlaku dalam masyarakat kita. Waktu ada jawatan, Masya Allah, Tabarakallah, orang salam ni, semua cium tangan. Waktu dah tak ada jawatan tuan-tuan, orang pandang pun dok. Kan, sebab tu kena beringat. Baik. Bahkan kasih kepadanya itu semata-mata menjunjung suruh Allah. Kasihkan dia. Kita buat tu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita ni sayang kepada dia. Maka kita pun sayang pada dia. Dan kita cari kawan hak macam ni, hak baik, hak junjung perintah Allah Ta'ala ni, sememangnya disuruh oleh Nabi SAW yang pernah Nabi sebut dalam hadis yang saya rasa kita semua maklum berkaitan dengan perumpamaan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan berkawan dengan orang baik ni. Umpama kita berkawan dengan tokek minyak wangi, kan, dia jual minyak wangi, kita tak beli pun kita dapat, paling tidak kita dapat wangi tersebut. Balik-balik wangi lah. Tak beli pun. Tapi sebab apa? Adalah pengecik sikit, dapatlah baunya. Kan? Tapi kalau kawan dengan orang yang tidak baik ini, umpama kita berkawan dengan tukang besi. Kan? Berkawan dengan tukang besi. Kita tak buat pun, tapi panas daripada besi tersebut, panas daripada api tersebut, kita rasa tak? Kita rasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lazim daripada berkasih-kasihan dan bercenderungan hati sama Islam itu menjadikan suka seorang akan seorang yang baik dan tiada mudarat dan menyakitinya. Suka tu dengan cara yang macam mana? Janganlah kita bagi mudarat, jangan kita sakiti dia. Itu makna kita suka. Sekiranya tidak sukakan mereka itu baik, bahkan sukakan mudarat dan mendatangkan baginya dan suka menyakitinya, nescaya tidak bernama kasihkan seorang kerana Allah. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan ketiganya, bahawa benci ia kembali kepada menjadi kafir kemudian daripada waktu yang telah dilepaskan dia oleh Allah Ta'ala daripadanya, semacam benci ia dicampakkan dirinya dalam neraka. Maknanya setelah mana dia dapat hidayah, dia dapat hidayah, jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang masjid, dia benci untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Kan, dah elok bertudung kan, saya ni kan tak suka sungguhlah tengok gambar-gambar hak lama. Kan, dia mungkin simpan gambar dia di laman sosial. Saya nak padam semua. Sebab apa? Saya tak suka tengok diri saya dalam keadaan tidak bertudung contohnya, tidak menutup aurat, dalam keadaan hak lama-lama tu saya tak suka. Dia benci. Seumpama disebutkan oleh Nabi SAW, seumpama dia benci dirinya itu dicampakkan ke dalam neraka. Maknanya dia benci sungguh-sungguh. Setengah orang ni kan, dia dapat dah hidayah Allah, jadi orang baik, tapi tak apalah, ni buat simpan-simpan, buat kenangan. Dia kata, kan, buat kenangan, tak apalah, hak ni zaman lama, zaman silam. Jadi maknanya dia tak berapa nak benci pun dengan kemaksiatan yang ada pada diri dia yang telah dia buat. Kan,
Dia kata hak sekarang ni lah, hak dulu-dulu biarkan dia macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya ada 3 benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini untuk kita dapat kemanisan iman. Nak tahu macam mana manisnya tak manis ni, dia kena rasa dulu. Man lam yadhuq lam yadri. Orang yang tak rasa, dia takkan tahu macam mana rasa tersebut. Kan orang kata air ni manis. Macam mana kamu tahu manis? Tak tahu, tengok rasa macam manis. Tak tengok, tak rasa manis. Dia kena rasa baru manis. Kan sedap tak sedap? Sedap ni. Rasa tak lagi? Tak tahu, nampak macam sedap. Nampak tak boleh kata sedap. Dengar tak boleh kata sedap. Dia kena rasa. Kan? Kena rasa. Bila kita rasa, kita akan tahu macam mana sedap dan manisnya iman itu. Yang penting, kena ada usaha untuk dapatkan. Jadi, ketiga-tiga perkara ini ada di dalam diri kita. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bab yang seterusnya. Bab ma jaa la yazni zani wa huwa mu'min. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada berzina oleh orang yang berzina padahal ia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini hadis yang selalu kita ulang. Yang selalu kita sebut. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kan ini hadisnya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Adalah berzina itu satu perkara maksiat yang sebesar-besar maksiat. Zina hari ni. Kan. Kita tengok zina ni memang dosa besar. Dan zina hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sudah menjadi perkara yang sangat parah dalam masyarakat kita. Parah dalam masyarakat kita ni sampai ke peringkat yang macam mana? Bukan lagi berzina sama-sama kekasih dah. Kan bercinta, telajak, okey berzina. Berkata-kata tu je tuan-tuan. Hak yang berlaku rumah pelacuran tu dah lama dah, hak tu berzina. Hak berlaku sama-sama kasih ni berlaku juga. Sekarang ni zina macam mana tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat yang dipanggil dengan swing, tukar. Tukar pasangan. Tukar pasangan. Kenal pun tak, apa pun tak, boh masuk dalam grup, swing. Kita biasa swing tayar kereta je. Rotik tayar kereta. Hak ni dia swing macam mana tuan-tuan? Okey. Kamu ada pasangan, ni ada pasangan. Tak kira lah pasangan yang dah berkahwin ke, tak berkahwin ke. Kamu ada pasangan? Ya, ada pasangan. Kita ada pasangan. Okey, kita tukar. Tukar tuan-tuan. Hak ni tukar, hak ni ambil bini kawan ni, hak ni kawan ni ambil bini kawan ni. Di Bukit Kapar ni tak berlaku lah tuan-tuan. Kan benda macam ni tak berlaku. Berlaku di mana? Di bandar-bandar. Kadang-kadang benda ni yang kita tak sangka. Tambah-tambah dengan lambakan media sosial hari ni yang berlaku macam-macam perkara. Dipopularkan, dipamerkan dalam masyarakat dan sebagainya. Menyebabkan masyarakat kita ni dalam masalah zina hari ni cukup dahsyat. Sampai kepada peringkat kita tak terbayang benda yang seumpama ni boleh berlaku dalam masyarakat kita. Trend yang macam ni asal mana tuan-tuan? Hak tukar pasangan ni. Trend ni trend yang datangnya daripada Eropah. Daripada golongan yang benci, golongan yang sememangnya hidup bebas. Sebab tu kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kan hadis yang cukup masyhur. Kamu akan ikut langkah-langkah perbuatan-perbuatan umat sebelum kamu daripada kalangan Yahudi dan Nasrani ini. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalau mereka itu masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau mereka itu melakukan zina dengan ibunya secara terang-terang pun kamu akan buat seumpama yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab orang kita ni mudah terpengaruh, mudah ikut. Dalam bab sukan orang bukan Islam buat, kita pun buat. Dalam bab makanan orang bukan Islam buat, kita pun buat. Dalam bab budaya orang bukan Islam buat, kita pun buat. Ya semua caranya yang mereka buat, kita nak buat atas dasar nak bagi nampak kita ni moden. Nak bagi nampak kita ni maju. Kita ni tak ketinggalan dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita buat perkara yang seumpama tu, kita akan tinggallah langkah-langkah ataupun cara hidup seperti mana yang diajar oleh agama.
Baik. Hingga kata setengah ulama, cabut iman daripada hati orang yang tidak berzina itu apakala ia berzina. Jadi ulama kata orang yang ada iman, asalnya ada iman, tiba-tiba dia berzina, imannya itu boleh tercabut. Maka hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min walakinna at-taubatu ma'rudah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada berzina oleh orang yang berzina pada waktu kehendaknya berzina, padahal ia orang beriman akan sebagai iman yang sempurna. Dan tiada mencuri si pencuri pada waktu kehendaknya mencuri itu, padahal ia orang beriman. Dan tetapi apabila ia mencuri maka tetapi apabila berzina ia, maka bermula taubat itu ada terbentang dan terdedah dan menanti siapa yang suka taubat. Maka apabila taubat ia, hapuslah dosanya. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Katanya, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Aisyah dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sungguhnya ada riwayatkan daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana fawqa ra'sihi kadh-dhullah fa idza kharaja min dhalika al-'amal 'ada ilaihi al-iman. Artinya, apabila berzina seorang hamba Allah, keluar daripadanya oleh iman, maka jadi ia di atas kepalanya seolah-olah payung. Iman tu digambarkan bila mana seseorang itu berzina ataupun melakukan sebarang maksiat lah, kita kata. Zina tu contoh kan, zina, mencuri, berjudi, apa-apalah, minum arak. Kan, ketika mana dia buat maksiat, iman yang ada dalam diri dia ni, apa akan jadi? Iman itu akan keluar daripada diri dia. Sebab apa iman tu? Iman ni tuan-tuan kena ingat, dengan sebab iman lah kita takut nak buat dosa. Dengan sebab ada iman lah kita datang ke masjid, ke surau, datang sembahyang berjemaah. Dengan sebab ada iman lah kita duduk dalam majlis ilmu. Dengan sebab ada iman lah kita pergi haji. Dengan sebab ada iman lah kita bayar zakat. Dengan sebab ada iman lah kita baca Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila seseorang itu melakukan kemaksiatan, sebarang kemaksiatan, maka iman yang ada dalam diri dia ni akan keluar. Ada tak dia waktu dia berzina, dia ingat syurga dan neraka? Ada tak waktu dia berzina, dia ingat tentang mahsyar? Ada tak waktu dia berzina, dia ingat tentang kubur? Ada tak waktu dia berzina, dia ingat ada sirat? Ada tak waktu dia berzina, dia ingat tentang mizan, tentang timbangan? Tak, dia lupa semua tu. Ditarik sebab apa? Iman itu keluar. Maka dibayangkan oleh Nabi SAW, iman itu jadi seumpama payung berada di atas kepala dia. Maka apabila keluar ia daripada demikian itu amal, makna berhenti daripada perbuatan tersebut, berhenti dah berzina, berhenti dah mencuri, berhenti dah daripada buat sebarang kemaksiatan, kembali kepadanya iman itu. Iman barulah kembali. Allah, aku tadi buat zina, baru teringin nak bertaubat. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita buat dosa, apa kesannya? Kesan tapak kepada tempat letaknya iman itu, hati kita ni sudah ada titik hitam. Kan? Lama kelamaan kita dah ulang kemaksiatan tadi, iman masuk tapi tak mau taubat, duk buat. Lama-lama tempat letaknya iman itu jadi kerah, hati kita ni jadi kerah. Bimbang ketika itu, iman apa akan jadi? Iman ni tak boleh nak masuk dah, tak boleh nak tembus dah. Sebab apa? Sebab hati kita ni dah jadi keras. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah. Maknanya ada satu riwayat yang banyak sangat riwayat tentang perkataan ini. Daripada Nabi SAW telah bersabda, ya fi zina was sariqah min ashabi min dhalika syai'ah fa uqima alaihi al-had fa huwa kaffaratu dhanbih
Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi fahuwa ila Allah. In syaa'a 'adzabahu yaumal qiyamah wa in syaa'a ghafara lah. Kata Nabi SAW, pada zina dan curi itu siapa kena daripada demikian itu sesuatu, maka didirikan dera atasnya. Maka ialah kafarah dosanya. Dan siapa kena daripada demikian itu sesuatu, maka ditutup Allah atasnya, tiada siapa tahu. Maka iaitu kembali kepada Allah. Jika dikehendaknya mengazab akan dia, nescaya diazabnya pada hari kiamat. Dan jika dikehendaknya mengampunnya, nescaya diampun baginya. Ni kepentingan hukum Islam ni, tuan-tuan. Yang kata zina kena sebat 100 sebatan, yang kata mencuri kena potong tangan. Sebab apa? Sebab relate dengan hak akhirat. Ada hubung kait dengan hukum akhirat. Tapi bila mana undang-undang, peraturan tidak dihubung kait dengan akhirat, ada tak tentang akhirat? Akan adalah balasan akhirat. Kan? Sebab apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sebab yang diperintahkan oleh agama, kalau berzina, kamu kena buat benda yang macam ni. Sebab bila kamu jalankan, laksanakan hukuman ini, dia jadi kafarah, penghapus bagi dosa zina yang dia buat tadi. Dia jadi padam. Padam tu maksudnya apa? Akhirat tak ada lah pembalasannya. Tidak ada lah perkiraannya. Tapi kalau dalam dunia, kan, berzina kena tangkap, kemudian kena denda berapa ringgit? Kena bayar RM2,000. Kan? Adakah ia jadi kafarah? Tak jadi kafarah lah. Sebab apa? Sebab dia hanya undang-undang manusia yang tidak sama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sama, okey, barulah dia akan jadi kafarah. Kalau tak sama, kita buatlah macam mana pun tak akan sama. Dia umpama macam ni lah, tuan-tuan. Ada najis. Najis. Ada satu najis. Tiba-tiba, tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat untuk menyucikan najis ini, kena guna apa? Kena guna air yang suci lagi menyucikan. Kita pun ambil air sebotol ni, kita pun tuang, hilang najis. Hilang tak? Bersih. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Bersih lah. Kan? Dia kata, kita tak payah gunalah air ni, kita ambil air lain. Kita ambil air lain. Air apa? Air kelapa. Air kelapa lagi bersih, dia kata. Kan? Kita ambil banyak mana? 1 baldi. 1 baldi dengan hak sebotol ni mana lagi banyak? 1 baldi lah lagi banyak. Ada najis, dia pun tuang air kelapa 1 baldi, tuan-tuan. Contoh ni, contoh gambaran untuk faham. Tuang 1 baldi, nampak bersih tak? Bersih dari sudut zahirnya bersih. Kalau kena pakaian, basuh dengan air kelapa, nampak bersih luaran. Tapi dari sudut agama suci tak? Tak suci. Sebab apa? Tidak menempati syaratnya. Syarat kena guna air suci. Ya, air yang suci lagi menyucikan. Air kelapa hanya air suci saja, tapi tidak menyucikan. Itu gambarannya untuk kita faham. Maka kalau seseorang tersebut digunakan hukum berdasarkan hukum manusia, dia jadi kafarah tak? Sebab tidak bertepatan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seseorang itu dia berzina ataupun dia mencuri, kemudian dia sembunyikan perbuatan tadi, dia tak cerita. Dia tak cerita. Kemudian dia mati. Bila mati, Allah Subhanahu Wa Taala boleh balas di akhirat. Insya'a azabahu. Allah Ta'ala boleh azab di akhirat. Wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun. Dan dalam agama kita ni, memang dianjurkan untuk kita sembunyikan perbuatan-perbuatan dosa gitu. Minta untuk sembunyikan seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ada orang pengaku, kata Sayyidina Umar, kalaulah dia sembunyikan dosanya tadi. Tak payah nak cerita lah. Kan? Tak payah nak cerita. Tapi sahabat Nabi dia tak mau. Sembunyi ni, bila dia sembunyi, dia akan ada 2. Insya'a azabahu, Allah Ta'ala boleh azab di akhirat. Wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun. Maka macam mana kalau kita ni tak ditangkap? Kalau kita ni tidak dikafarahkan di atas muka bumi,
Caranya macam mana? Mintalah ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sungguhnya hadis ini ada bermacam-macam riwayat dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, bermula ini hadis tengah daripada barang yang diperselisihkan oleh ulama muhakkikun, bahawasanya maknanya tiada memperbuat ia akan zina itu padahal ia orang yang sempurna iman. Ulama selisih pendapat. Kata apakah yang dimaksudkan dengan kalau zina tu orang tu tak ada iman. Apa maksudnya? Kata ulama yang pertama ialah kalau seseorang itu yang sempurna imannya, maka dia sama sekali tidak akan melakukan perbuatan zina itu. Tak mungkin dia buat perbuatan zina. Sebab apa? Sebab imannya sempurna. Itu satu pandangan. Maka ini hadis tengah daripada segala lafaz yang diitlakkan atas nafi sesuatu dan dikehendaki nafi sempurnanya yang terpilihan. Semacam dia kata orang, tiada ilmu melainkan barang yang memberi manfaat. Dan tiada harta melainkan untuk, dan tiada hidup melainkan hidup di akhirat. Yakni tiada ilmu yang sempurna dan yang terpilih melainkan ilmu yang memberi faedah. Yang kata ilmu ni macam mana? Ilmu itu ialah sesuatu perkara yang memberi faedah. Itulah ilmu. Maka dia kata tidak ada ilmu melainkan yang bermanfaat. Itu maksud dia. Dan tiada harta yang sempurna dan terpilih melainkan unta, dan tiada hidup yang sempurna melainkan hidup di negeri akhirat. Baik. Sebab pun ditakwil akan dia atas barang yang telah kami sebutkan itu kerana ada hadis daripada Abu Dzar dan lainnya. Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq." Artinya, barang siapa mengucap ia akan tiada Tuhan melainkan Allah, masuk ia akan syurga. Dan jika berzina ia sekalipun, dan jika ia mencuri sekalipun. Ada riwayat yang demikian. Dan hadis Ubaidah bin Samit yang sahih lagi masyhur, annahum baya'uhu sallallahu alaihi wasallam ala an la yusriku wa la yaznu wa la ya'su ila akhir. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. Artinya bahawasanya mereka itu bersumpah setia, bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bahawasanya tiada mencuri mereka itu, dan tiada berzina mereka itu, dan tiada derhaka mereka itu akan Allah dan Rasulnya, hingga akhir macam-macam akuan setia itu. Kemudian bersabda bagi mereka itu sallallahu alaihi wasallam, maka siapa menyempurna daripada sekalian kamu akan akuan ini, maka pahalanya atas Allah. Kan? Ini janji kamu dengan aku. Bai'ah ini. Nabi kata, kalau kamu buat semua ni, ganjaran kamu adalah di sisi Allah. Kamu tak berzina, tak mencuri, tak itu, tak ini, tak ini, tak ini, tak ini. Kan ada perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Maka Nabi kata, kalau kamu boleh sempurnakan janji ini, maka yang dapat apa? Kamu akan dapat pahala di sisi Allah. Dan siapa memperbuat sesuatu daripada yang demikian itu, maka disiksa akan dia di dalam dunia. Dihukum di atas dunia. Maka ialah kafarahnya. Dan siapa memperbuat akan maksiat yang tersebut, maka ditutup Allah akan kesalahannya. Dan tiada kena dengan deranya dalam dunia ini, maka iaitu terpulang kepada Allah. Jika dikehendaki Allah, Allah Ta'ala ampunkan. Nescaya diampunnya daripadanya. Dan jika dikehendaknya mengazabnya, nescaya diazabnya akan dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampun pun boleh, nak azab pun boleh. Sebab apa? Sebab kamu atas dunia, kamu dah buat benda ini dan kamu tidak dihukum, maka Allah Ta'ala boleh buat sama ada nak azab ataupun nak ampunkan dosa orang tersebut. Maka dua hadis ini
serta segala bandingnya dalam sahih, serta firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan seketuan dengan dia, dan diampunnya barang yang lain daripada demikian itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini di antara hujah-hujah yang dibawa, bahawa kalau seseorang itu berzina sekalipun, iman itu masih ada pada diri dia. Serta ijma' pula ahli al-haq atas bahawasanya orang yang berzina dan orang yang mencuri dan orang yang membunuh orang dan lain daripada mereka itu, daripada orang-orang yang berdosa besar, lain daripada sekutukan Tuhan, tiada jadi kafir mereka itu dengan yang demikian. Bahkan mereka itu orang mukmin yang kurang imannya. Maknanya kalau yang sempurna iman tak buat. Tapi yang kurang iman ni, bila mana dia kurang iman, dia boleh buat tak? Buat benda yang seumpama ini. Adakah dia jadi kafir? Tak jadi kafir. Berbeza. Ini pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika taubat mereka itu, nescaya gugur siksanya. Dan jika mati mereka itu dengan berkekalan atas dosa besarnya, nescaya jadi mereka itu dalam kehendak Tuhan. Jika kehendak Tuhan itu mengampunnya, maka diampunnya dan dimasukkannya ke dalam syurga akan mereka itu. Dan jika kehendak Tuhan mengazabnya, nescaya diazabnya akan mereka itu, kemudian dimasukkannya ke dalam syurga. Baik. Maka sekalian ini dalil terpaksa kita kepada takwil ini hadis dan seumpamanya. Kemudian bahawasanya ini takwil zahir yang harus ia pada lughah, dipakaikan dia padanya pada kebanyakan. Maka apabila datang dua hadis yang berlain-lainan pada zahirnya, wajib dihimpunkan dan dimuafakatkan antara keduanya, dan sungguhnya telah datang keduanya di sini, maka wajib muafakatkan, maka sudahlah dimuafakatkan keduanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan bermula ini segala qaul yang aku sebutkan dia pada takwilnya, semuanya boleh ditanggungkan. Dan yang sahihnya pada makna hadis ini barang yang telah kami dahulukan sebutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebenarnya kita telah ulang. Kita dah baca sebelum ni berkaitan dengan perbincangan la yazni zani hina yazni ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu peringatan, pengulangan yang bermanfaat untuk kita, dan insya-Allah kita akan masuk dalam pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bab yang ke-57, bab annal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.